Bas, Bas tak hias rumah pun tak apa. Kuih-kuih sedap ni kan ada. Jelah, jemput makan, jemput makan. Jadi jom kita ajak orang tu saksikan. Cegah Kids on 2. Saksikan. Ui, nak kata keluar momok bukan, kutu pun bukan. Hai adik, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Abang Syah dalam Cegah Kids on 2. Yang mana hari ini, Abang nak tanya, adik-adik pernah tak mandi pakai shampoo? Biasa berapa kali? Sehari sekali? Bagus. Seminggu sekali? Ya betul. Seminggu sekali. Adik ada pernah tengok tak iklan dekat TV? Yang mengatakan, adik, rambut kamu, cuba kamu tengok kat bau kamu tu. Ada putih-putih. Pernah tak? Pernah? Sekarang, cuba adik-adik tengok pula dekat bau adik-adik. Ada tak putih-putih tu? Kalau ada, itulah dia keluar momok. Baik, nak cerita pasal keluar momok. Nak cerita pasal keluar momok, adik-adik. Keluar momok ni terjadi akibat daripada rambut kita yang lembap dan kepala kita yang peluh. Jadi kalau adik tu ada benda putih-putih tadi dekat bau, cepat-cepat jumpa mak, beritahu mak ada keluar momok, dan adik-adik mesti kena suruh pergi mandi dan shampoo kepala tu, rambut tu dengan shampoo yang boleh hilangkan keluar momok. Dan kalau sebut pasal keluar momok ni, memang tak larilah dengan penyakit yang lain. Ada yang lagi bahaya daripada keluar momok. Nak tahu apa dia? Cuba adik teka. Dia isap darah, dia atas kepala, kaki dia atas kepala, tangan dia pun atas kepala dan kepala dia pun atas kepala. Apa dia tu? Betul tu. Kutu kan? Jadi sebut macam kutu. Tadi Abang Syah bukan kutu tadi atas kepala tadi. Bukan. Kutu tu adik-adik. Dah lah berjangkit. Dia ni mudah berjangkit tau. Isap darah pula tu. Ya Allah. Kalau kena atas kepala adik-adik tu, nak ke? Dia beranak pinak atas kepala tu. Jadi adik-adik semua, kalau dah ada kutu kepala tu, cepat-cepat beritahu mak. Tahulah mak nak buat apa, ibu adik nak buat apa dengan adik. Jadi, kalau ada kawan tu pun, bagi tahu dia. Kepala kau berkutu lah. Pergi cuci lah. Ya? Jadi kawan, sampai di sini saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik, yang lebih apa? Lebih seronok yang abang akan beritahu kepada adik yang lebih baik untuk adik ambil tindakan. Kita jumpa lagi bersama Abang Syah minggu depan dalam Cegah Kids on 2. Mencegah lebih baik daripada merawat. Jumpa lagi. Sikit lagi minggu depan tau. Dan sekarang ni jom kita ajak kawan-kawan tu berehat dulu dengan rancangan seterusnya. Saksikan.